Pernahkah anda rasa seperti ada sesuatu yang menahan anda? Anda cuba untuk maju ke hadapan. Anda membaca buku-buku motivasi, anda menetapkan matlamat. Tetapi entah bagaimana, anda sentiasa kembali ke corak pemikiran yang sama, reaksi emosi yang sama, dan situasi hidup yang sama. Seolah-olah ada satu daya tarikan gaib yang menarik anda kembali ke realiti yang tidak lagi anda inginkan. Anda mungkin menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib. Tetapi bagaimana jika saya katakan daya tarikan itu datang dari dalam diri anda? Ia datang daripada seorang insan yang paling berkuasa dalam hidup anda. Seorang insan yang anda mungkin telah lama abaikan, nafikan atau cuba untuk lupakan. Insan itu ialah diri anda semasa kecil. Kita sering diberitahu untuk melupakan masa lalu, untuk menjadi kuat dan teruskan hidup. Kita diajar untuk melihat diri kita yang lebih muda sebagai versi yang lemah, naif dan perlu diperbaiki. Konsep anak kecil dalaman atau inner child sering dianggap sebagai sesuatu yang klise atau psikologi pop semata-mata. Namun, dari perspektif fizik, kuantum dan sains saraf, mengabaikan bahagian diri anda ini adalah kesilapan terbesar yang menghalang anda daripada mencipta realiti yang anda impikan. Diri anda yang lebih muda itu bukanlah satu memori yang pudar. Ia adalah satu frekuensi tenaga yang masih hidup dan bergetar di dalam sistem anda sekarang. Setiap ketakutan, setiap kesedihan, setiap rasa tidak selamat yang pernah dialaminya masih wujud sebagai satu cas tenaga di dalam minda separa sedar anda. Dan dari sanalah ia mendikte 95% daripada kehidupan anda hari ini. Jadi, persoalannya bukan bagaimana untuk mengatasi atau menyembuhkan anak kecil ini, tetapi bagaimana untuk berintegrasi dengannya. Bagaimana untuk mengubah perhubungan dari penafian kepada penerimaan, dari penghakiman kepada kasih sayang. Inilah kunci untuk menukar frekuensi anda secara radikal dan menulis semula paradigma hidup anda. Penyelesaiannya bukanlah proses psikologi yang panjang dan menyakitkan. Ia adalah satu anjakan kuantum, satu perubahan perspektif yang berlaku dalam sekelip mata. Daripada melihat diri anda yang lebih muda sebagai mangsa yang perlu diselamatkan, lihatlah dia sebagai seorang wira yang luar biasa. Fikirkan sejenak. Setiap cabaran yang dihadapinya, setiap kesakitan yang ditanggungnya, setiap saat dia merasa keseorangan, dia berjaya melaluinya. Bagaimana saya tahu? Kerana anda ada di sini hari ini. Kewujudan anda sekarang adalah bukti muktamad daya tahan, kekuatan dan keberanian anak kecil itu. Dia tidak gagal. Dia memastikan anda selamat sehingga ke hari ini. Apabila anda mula melihatnya dari lensa ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Tenaga anda berubah. Anda tidak lagi menghampirinya dengan rasa kasihan, tetapi dengan rasa hormat dan kagum yang mendalam. Dari sudut pandangan kuantum, tenaga mengikut perhatian. Inilah intipati kesan pemerhati atau the observer effect yang terkenal dalam eksperimen DWE celah. Apabila anda memerhatikan partikel, ia berkelakuan berbeza. Begitu juga dengan dunia dalaman anda. Selama ini, anda mungkin telah memerhatikan anak kecil dalaman anda dengan tenaga penghakiman, kekecewaan atau pengabaian. Hasilnya, tenaga itu terus terkunci dalam keadaan ketakutan dan kesakitan, dan realiti luaran anda mencerminkan keadaan dalaman ini. Sekarang, cuba ubah cara anda memerhati. Berdialog dengannya. Tanya kepadanya, apa yang kamu perlukan daripada saya sekarang? Apa yang boleh saya lakukan untuk membuat kamu rasa selamat dan disayangi? Dengan memberikan perhatian yang penuh kasih sayang dan penerimaan, anda secara literal mengubah keadaan tenaga bahagian diri anda itu. Anda tidak cuba memadamnya. Anda sedang menyepadukannya ke dalam diri anda yang sekarang. Membawa tenaganya dari frekuensi mangsa ke frekuensi wiras.
Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah aplikasi fizik kuantum dalam penyembuhan peribadi. Identiti yang anda pegang hari ini, siapa anda fikir diri anda, sebahagian besarnya dibentuk antara umur 0 hingga 7 tahun. Sains saraf memberitahu kita bahawa dalam tempoh ini otak kita beroperasi terutamanya dalam gelombang otak theta, iaitu keadaan yang sangat mudah menerima saranan, sama seperti hipnosis. Setiap perkataan yang anda dengar, setiap pengalaman yang anda lalui, setiap emosi yang anda rasakan telah diprogramkan secara langsung ke dalam minda separasedar anda. Minda separasedar ini yang mengawal 95% pemikiran, tingkah laku dan kepercayaan anda tidak berfikir secara logik. Ia adalah pemacu keras emosi. Ia menyimpan setiap memori bukan sebagai fakta tetapi sebagai perasaan. Jadi, jika pada usia 5 tahun anda merasa tidak dilihat atau tidak didengari, minda separasedar anda akan mencipta satu program kepercayaan teras. Saya tidak penting. Atau jika anda melakukan kesilapan dan dimarahi dengan teruk, programnya mungkin menjadi saya tidak cukup baik. Program-program inilah yang menjadi cabaran utama. Walaupun secara sedar anda tahu anda bijak, berkebolehan dan layak disayangi, minda separasedar anda terus memainkan program lama ini berulang kali. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mensabotaj diri sendiri dalam kerjaya, memilih pasangan yang tidak menghargai anda, atau sentiasa merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Anda sedang hidup berdasarkan program usang yang dipasang oleh anak kecil dalaman anda sebagai satu mekanisme kelangsungan hidup. Dia mencipta kepercayaan itu untuk memahami dunianya pada masa itu. Masalahnya ialah program itu tidak pernah dikemas kini. Anda kini seorang dewasa yang beroperasi dengan perisian seorang kanak-kanak yang ketakutan. Mencuba untuk mengubahnya hanya dengan pemikiran positif ataupun kemahuan semata-mata adalah seperti cuba menaip dokumen pada komputer yang perisiannya rosak. Anda perlu pergi ke sumbernya, ke kod asalnya. Anda perlu berkomunikasi secara langsung dengan pengatur cara asal, iaitu diri anda yang lebih muda, dan meyakinkannya bahawa keadaan sudah selamat untuk memasang program yang baru. Jadi, bagaimana kita boleh memulakan proses anjakan pantas ini? Langkah pertama adalah dengan mewujudkan satu ruang yang selamat untuk berdialog. Ini bukan meditasi yang kompleks. Anda boleh melakukannya sekarang. Tutup mata anda untuk seketika jika anda mahu, atau biarkan ia terbuka. Ambil nafas dalam-dalam. Sekarang, bayangkan diri anda yang lebih muda, mungkin pada usia di mana anda tahu ada sesuatu yang menyakitkan berlaku. Lihat dia di hadapan anda. Jangan cuba membetulkan apa-apa. Hanya perhatikan. Perhatikan pakaiannya, ekspresi wajahnya, tenaga yang dipancarkannya. Inilah aplikasi langsung kesan pemerhati. Anda hanya memerhati tanpa menghakimi. Langkah kedua ialah pengesahan. Bercakap dengannya, sama ada secara lisan atau dalam fikiran anda. Katakan sesuatu seperti, saya nampak kamu. Saya tahu kamu telah melalui banyak kesusahan. Saya tahu kamu merasa takut dan keseorangan. Terima kasih kerana menjadi begitu kuat untuk saya. Terima kasih kerana memastikan kita selamat. Setiap perkataan ini adalah satu getaran tenaga. Apabila anda mengesahkan pengalamannya, anda memberitahu sistem sarafnya bahawa ancaman itu telah berakhir. Anda menukar isyarat dari bahaya kepada keselamatan. Neuroscience menunjukkan bahawa tindakan mudah mengiktiraf dan menamakan emosi boleh menenangkan amigdala, pusat ketakutan di dalam otak anda. Anda sedang mengkondisikan semula tindak balas emosi anda pada tahap yang paling asas. Langkah ketiga ialah penyepaduan. Bayangkan anda memeluk anak kecil itu.
Rasakan dia menjadi sebahagian daripada anda, bergabung dengan tenaga anda. Katakan kepadanya, kamu tidak lagi bersendirian. Aku ada di sini sekarang. Kita akan lalui ini bersama-sama. Aku akan melindungi kamu. Aku akan menyayangi kamu tanpa syarat. Dalam tindakan ini, anda sedang melakukan sesuatu yang sangat mendalam dari segi kuantum. Anda mengambil dua titik tenaga yang berasingan, iaitu diri anda dewasa yang sedar dan diri anda kecil yang terperangkap dalam masa lalu dan menyatukannya menjadi satu medan tenaga yang koheren. Anda tidak lagi berpecah. Anda menjadi satu. Anjakan ini boleh berlaku dalam beberapa minit, tetapi kesannya boleh mengubah seluruh trajektori hidup anda. Anda sedang menulis semula sejarah emosi anda, bukan dengan menafikannya, tetapi dengan menerimanya melalui kasih sayang. Konsep ini melangkaui psikologi pribadi. Ia adalah tentang penyusunan semula tenaga pada tahap yang paling asas. Apabila anda hidup dengan anak kecil dalaman yang terluka dan tidak disepadukan, anda secara berterusan memancarkan frekuensi yang tidak koheren ataupun tidak selaras. Sebahagian daripada anda ingin maju ke arah kelimpahan, kegembiraan dan cinta. Tetapi sebahagian lagi, bahagian yang sangat berkuasa dalam minda separa sedar anda, masih bergetar pada frekuensi ketakutan, kekurangan dan rasa tidak layak. Getaran yang bercanggah ini menghantar isyarat yang keliru kepada medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio kepada dua stesen pada masa yang sama. Anda hanya akan mendengar bunyi bising. Inilah sebabnya mengapa manifestasi anda mungkin tidak menjadi kenyataan. Alam semesta tidak keliru. Ia hanya bertindak balas kepada jumlah keseluruhan getaran yang anda pancarkan. Dan jika getaran dominan anda adalah ketakutan yang tidak disedari, itulah yang akan dicerminkan kembali kepada anda dalam realiti anda. Apabila anda menyepadukan anak kecil dalaman anda mencipta koheren ataupun keselarasan dalaman. Tenaga ketakutannya tidak dihapuskan. Sebaliknya, ia ditransformasikan oleh tenaga kasih sayang dan keselamatan anda yang lebih tinggi. Menurut prinsip resonans dalam mekanik kuantum, apabila dua frekuensi bertemu, frekuensi yang lebih kuat akan mempengaruhi yang lebih lemah. Kasih sayang dan penerimaan adalah antara frekuensi tertinggi yang boleh anda jana. Dengan mengarahkan frekuensi ini ke arah trauma masa lalu anda secara literal menaikkan getarannya sehingga ia selaras dengan keadaan semasa anda. Anda menjadi satu frekuensi yang padu dan jelas. Isyarat yang anda hantar ke medan kuantum menjadi kuat dan tidak berbelah bahagi. Inilah masanya realiti luaran anda mula berubah dengan pantas kerana tidak ada lagi rintangan dalaman. Lebih mendalam lagi, kerja ini mampu memecahkan corak generasi. Bidang epigenetik telah membuktikan bahawa trauma boleh diwarisi melalui perubahan dalam cara jin kita diekspresikan tanpa mengubah DNA itu sendiri. Ketakutan nenek moyang anda, kesedihan ibu anda, kemarahan bapa anda, semua ini mungkin hidup dalam sistem anda sebagai kecenderungan epigenetik. Anak kecil dalaman anda adalah orang pertama yang mengalami dan menyerap corak-corak tenaga ini. Dengan menyembuhkan dan menyepadukan pengalaman anak kecil ini, anda bukan sahaja membebaskan diri anda. Anda juga sedang mematikan suis epigenetik trauma itu. Anda menjadi pemutus rantaian. Anda secara sedar memilih untuk tidak mewariskan beban tenaga ini kepada generasi akan datang. Anda sedang menyembuhkan masa lalu, masa kini dan masa depan, semuanya dalam satu tindakan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini bukan lagi tentang pembangunan diri. Ini adalah evolusi rohani. Bagaimana anda boleh menjadikan ini sebahagian daripada kehidupan harian anda? Jangan jadikannya satu tugas yang berat. Jadikan ia satu amalan kasih sayang yang ringkas. Setiap pagi sebelum anda memulakan hari anda,
Luangkan masa 5 minit. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Tutup mata anda dan tanya soalan mudah ini kepada diri anda yang lebih muda. Wahai diri kecilku, apa yang kamu perlukan daripada saya hari ini untuk merasa selamat, gembira dan disayangi? Kemudian diam dan dengar. Jawapannya mungkin datang dalam bentuk perkataan, imej atau perasaan. Mungkin dia mahu anda berehat selama 5 minit. Mungkin dia mahu anda makan sesuatu yang sedap. Mungkin dia hanya mahu mendengar anda berkata, aku sayang kamu. Apa sahaja jawapannya, hormati ia. Lakukan yang terbaik untuk memberikannya kepadanya pada hari itu. Amalan mudah ini mengubah dinamik dalaman anda secara drastik. Anda tidak lagi beroperasi dari mod kelangsungan hidup yang didorong oleh ketakutan bawah sedar. Sebaliknya, anda mula beroperasi dari mod penciptaan bersama, di mana diri dewasa anda yang bijaksana bekerjasama dengan tenaga kreatif dan keajaiban anak kecil dalaman anda. Anda menjadi satu pasukan yang tidak dapat dikalahkan. Ini adalah cara untuk mengintegrasikan kebijaksanaan rohani ke dalam kehidupan praktikal anda. Ia adalah jambatan antara dunia kuantum yang tidak ketara dan realiti fizikal yang anda alami. Sekarang saya ingin mengajak anda untuk melakukan sesuatu yang interaktif. Ambil masa sejenak selepas mendengar ini. Tanya soalan itu kepada anak kecil dalaman anda. Dan saya mahu anda berkongsi jawapannya di ruangan komen di bawah. Apakah satu perkara yang diperlukan oleh diri anda yang lebih muda daripada anda hari ini? Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengesahkan pengalaman anda sendiri, tetapi anda juga memberi kebenaran kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Anda mencipta satu medan tenaga kolektif untuk penyembuhan dan integrasi. Mari kita cipta satu gelombang kasih sayang yang bermula dari dalam diri kita dan merebak ke seluruh dunia. Semasa anda memulakan perjalanan integrasi ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Akan ada hari-hari di mana suara keraguan menjadi lebih kuat. Suara itu akan berkata, ini semua karut. Kau cuma berkhayal. Tiada apa yang akan berubah. Adalah penting untuk anda faham bahawa suara ini bukanlah diri anda yang sebenar. Ia adalah gema daripada program lama. Ia adalah rintangan daripada ego yang takut akan perubahan. Apabila suara ini muncul, jangan melawannya. Melawan sesuatu hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikan ia dengan rasa ingin tahu. Anggap ia seperti awan yang lalu di langit. Akui kehadirannya dan kemudian dengan lembut kembalikan fokus anda kepada kebenaran yang baru anda pilih. Kebenaran bahawa anda adalah pencipta realiti anda dan anda sedang memilih frekuensi kasih sayang. Anda juga mungkin akan mengalami kemunculan semula corak atau emosi lama. Anda mungkin mendapati diri anda bertindak balas dengan cara lama dalam situasi tertentu. Jangan panik atau menghukum diri sendiri. Ini sangat normal. Anggap ia seperti mengemas rumah. Apabila anda mula membersihkan, semua habuk dan kotoran akan berterbangan sebelum ia dapat dibersihkan sepenuhnya. Apabila emosi lama ini muncul, ia bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda bahawa ia sedang bergerak keluar dari sistem anda untuk selamanya. Ia muncul untuk kali terakhir untuk dilepaskan dengan kasih sayang. Pada saat-saat ini, inilah peluang terbaik untuk mempraktikkan apa yang telah kita bincangkan. Berhenti sejenak, letakkan tangan di hati anda. Bercakap dengan anak kecil dalaman anda. Katakan, aku tahu kamu takut sekarang. Tidak mengapa. Aku ada di sini. Kita selamat. Dengan melakukan ini secara konsisten, anda sedang membina laluan saraf yang baru di dalam otak anda. Anda sedang mengukuhkan keadaan kewujudan yang baru. Anda sedang melatih semula sistem anda untuk memilih keselamatan dan kasih sayang sebagai tetapan lalai, bukannya ketakutan. Ingat, kestabilan tidak datang dari ketiadaan cabaran.
Ia datang dari keupayaan anda untuk kembali ke pusat anda, ke frekuensi koheren anda dengan lebih cepat setiap kali anda terkeluar daripadanya. Kesimpulannya, perjalanan untuk berhubung semula dengan anak kecil dalaman anda bukanlah tentang membaiki masa lalu. Masa lalu tidak boleh diubah, tetapi tenaga masa lalu boleh ditransformasikan pada masa sekarang. Perjalanan ini adalah tentang menyedari satu kebenaran yang paling agung. Anda sudah pun sempurna dan utuh. Anda tidak perlu mencapai apa-apa untuk menjadi layak. Kelayakan anda adalah hak kelahiran anda. Diri anda yang sekarang, dengan segala kekuatan dan kebijaksanaan yang anda miliki, adalah monumen hidup kepada daya juang seorang kanak-kanak yang enggan menyerah kalah. Dia adalah wira dalam cerita anda dan anda adalah hasil kemenangannya. Berhenti cuba untuk melupakannya. Berhenti cuba untuk mengatasinya. Sebaliknya, berpalinglah kepadanya dengan segala kasih sayang yang anda miliki. Peluk dia, hormati dia, belajar daripadanya. Kerana di dalam dirinya terdapat kunci kepada kebebasan anda. Di dalam matanya, anda akan menemui semula keajaiban, kegembiraan dan potensi tanpa had yang merupakan intipati sebenar diri anda. Apabila anda menyepadukan tenaganya dengan kebijaksanaan anda tidak lagi menjadi separuh manusia yang beroperasi dari luka. Anda menjadi satu kuasa alam yang utuh, bergetar dengan frekuensi cinta tanpa syarat. Dari keadaan kewujudan inilah, anda tidak lagi hanya menarik realiti yang anda inginkan. Anda menjadi realiti itu sendiri. Inilah janji penyembuhan kuantum. Inilah kuasa untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya. Sekarang, pergilah dan tuntut semula keseluruhan diri anda. Diri anda yang lebih muda telah lama menanti kepulangan anda.